Ramai lagi tak tahu yang duit dalam TNG Wallet kita ni boleh keluarkan dekat ATM. Perasan tak dalam app ni dah ada menu Visa Card. Kad ni lah yang kita boleh guna macam kad ATM. Visa Card TNG ni anda boleh guna untuk bayar tol dekat tol terpilih, bayar public transport terpilih, bayar parking, buat bayaran online atau dekat kedai fizikal dan boleh keluarkan duit dekat ATM worldwide. Dengan syarat ATM tu ada tanda Visa dekat mesin. Yang bestnya, budak umur 12 tahun pun boleh apply kad ni. So, awal diorang boleh belajar cara bayaran cashless. Untuk dapatkan kad ni, anda tekan menu cards, pilih Visa Card, tekan ikon info dekat atas kanan sekali, tekan FAQ, baca info yang anda nak tahu pasal Visa Card ni sebelum decide nak beli. Kalau dah baca dan faham, boleh pergi ke page ni balik dan edit nama pada kad. Tekan edit kalau nak update alamat penghantaran kad, edit alamat dan tekan save. Anda kena bayar RM15 termasuk delivery. Tekan kotak pengesahan dan tekan pay now. Masukkan nombor PIN 6 digit anda. Settle bayar, kad akan sampai dalam masa 7 hingga 10 hari bekerja. Boleh cek status penghantaran dekat sini. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow Excited.my dulu.